Mamat ni red flag. Memang red flag. Siapa cakap tu? Engkau lah yang cakap. Dia kalau tak payah nak label-label orang. Dia macam gini. Dalam perhubungan ni, kita kalau boleh, kita tak payah nak tuding pada orang banyak sangat. Bukan tak boleh nak menilai orang. Tapi, kita kena lebihkan nilai diri sendiri. Kita kena lebihkan menilai diri kita sendiri dan repair diri kita sendiri. Apa yang kita boleh offer kat orang. Kalau engkau lelaki, apa yang kau boleh offer dekat perempuan? Kalau engkau perempuan, apa yang kau boleh offer dekat lelaki? Dia macam kau jual barang lah kan? Macam kau jual barang, memanglah kau tak jual tubuh kau. Kau jual barang, mestilah orang nak beli. Okey, contoh dengan harga sekian-sekian harga, mahal, harga yang mahal, berpadanan dengan barang yang mahal, barang berkualiti. Takkan orang nak bayar mahal tapi barang haprak. Sama macam kau. Adjust diri sendiri yang penting. Tak payah nak label red flag banyak sangat dekat orang lah.